betul. Mairah hak kamu. Kamu kena pertahan. Awak suka dia? Suka? Berikut admin kongsikan alur cerita drama. Dia Imamku episod akan datang versi novel karya Siti Rosmizah yang menceritakan Humairah menuduh Dahlia menghalang kepulangan nenek mereka sehingga terjadi kegaduhan. Amiruddin berusaha meleraikan keadaan, tetapi Humairah mengejutkannya dengan mengakui bahawa cinta sejatinya adalah Rafiq, bukan suaminya. Situasi bertambah rumit apabila Humairah menuduh Amiruddin mempunyai hubungan dengan wanita lain, mengejutkan semua orang. Dalam kehangatan konflik, Humairah mula merasa tergugat dengan hubungan suaminya dan doktor itu, meskipun dia sendiri masih terikat dengan bayangan Rafiq. Ketika Amiruddin secara bersahaja mengakui bahawa dia menyukai Dr. Afifah dan mungkin akan menikahinya kelak, Humairah tiba-tiba diserang perasaan cemburu yang tidak pernah dia sangka. Humairah tiba di rumah dalam keadaan marah dan segera menyerang Dahlia dengan tuduhan bahawa Dahlia telah menghalang kepulangan nenek mereka ke kampung. Dahlia tidak berdiam diri dan membalas dengan mengungkit kisah rumah tangga Humairah, menuduhnya mempergunakan Amiruddin untuk berkahwin dan ingin kembali kepada lelaki lain, Rafiq. Pertengkaran mereka semakin memuncak hingga menjadi perbalahan fizikal, di mana Humairah menolak Dahlia sehingga terjatuh dan mengalami kecederaan. Amiruddin berusaha meleraikan pergaduhan, tetapi Humairah tetap bersikap kasar dan bahkan mengakui bahawa Rafiq adalah cinta sejatinya. Pengakuan itu mengejutkan Amiruddin dan membangkitkan kemarahan Dahlia yang menuduh Humairah sebagai isteri yang curang. Situasi menjadi lebih tegang apabila mereka saling menampar dan menarik tudung satu sama lain hingga menyebabkan Humairah hampir terjatuh, tetapi Amiruddin sempat menahannya, yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh bersama. Nenek Bunga, Datin Orchid dan Datuk Malik keluar untuk melihat kekecohan itu. Dahlia segera mengadu bahawa Humairah yang memulakan pergaduhan, sementara Humairah menuduh Dahlia sebagai penghasut. Datin Orchid meminta penjelasan, tetapi Humairah berusaha mengelak dengan menyalahkan Dahlia. Amiruddin akhirnya bersuara, menegaskan bahawa perbincangan mengenai jodoh bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi Humairah segera mencelah untuk mengalih perhatian agar rahsianya tidak terbongkar. Dahlia terus menuduh bahawa Humairah memang berniat menceraikan Amiruddin untuk kembali kepada Rafiq yang membuatkan Datin Orchid semakin curiga. Untuk mempertahankan dirinya, Humairah menuduh Dahlia sering menganiayanya dan meminta keluarganya mempercayai Amiruddin. Datuk Malik menasihati Humairah agar menghargai suaminya sebelum terlambat. Tetapi Humairah tiba-tiba membuat tuduhan mengejutkan bahawa Amiruddin mempunyai perempuan lain. Tuduhan itu menggemparkan semua orang, termasuk Amiruddin sendiri yang tidak menyangka isterinya sanggup berbuat demikian. Amiruddin menggeleng, sudah dapat meneka bahawa Humairah pasti mahu mengaitkannya dengan Dr. Afifah. Jika dibiarkan, pasti dia akan menerima ceramah panjang dari Nenek Bunga. Dia benar-benar tidak memahami isterinya. Sebelum ini, Humairah pernah bersikap begitu terhadap kakak iparnya, kini terhadap Dr. Afifah pula. Setiap kali nama wanita lain disebut, Humairah pasti melenting. Adakah Humairah cemburu? Nenek Bunga yang semakin tidak sabar bertanya tentang kekasih Amiruddin, lalu Humairah dengan selamba menjawab bahawa dialah kekasih Amiruddin. Namun Nenek Bunga tidak terhibur dengan gurauan itu. Sementara itu Datin Orchid dan Datuk Malik hanya tersenyum melihat gelagat mereka. Tiba-tiba, Dahlia menghulurkan tangannya dengan wajah manja, meminta Amiruddin mengangkatnya kerana kakinya bengkak. Amiruddin mengerutkan dahi, berasa aneh dengan permintaan itu. Namun, sebelum dia sempat berbuat apa-apa, Nenek Bunga menegur Dahlia kerana berkelakuan tidak senonoh terhadap lelaki, bukan mahramnya. Dahlia merungut, mendakwa bahawa tiada sesiapa yang boleh membantunya selain Amiruddin. Namun, Nenek Bunga dengan selamba menyuruh Dahlia meminta bantuan Mirna atau merangkak sendiri ke dalam rumah. Datin Orchid dan Datuk Malik berlalu masuk ke dalam rumah. Dalam perjalanan, Datin Orchid meluahkan rasa simpati terhadap Amiruddin, merasa bersalah kerana dia menjadi mangsa keadaan. Datuk Malik berpendapat bahawa Humairah masih belum mengenali Amiruddin dengan baik, tetapi isterinya membantah, mengatakan bahawa Humairah sendiri yang enggan memberi peluang.
Perbualan itu kemudian beralih kepada hubungan mereka sendiri, di mana Datin Orchid akhirnya menyadari bahwa dia juga telah bersikap tidak adil terhadap suaminya. Dengan perasaan hibah, dia berlalu masuk, diikuti Datuk Malik yang turut berasa sedih. Di luar, Humairah mengada-ngada meminta Amiruddin mendukungnya. Dahlia yang melihatnya segera mengejek, menuduhnya berpura-pura sakit. Humairah tidak mahu mengalah, menuduh Dahlia cemburu. Pertengkaran antara mereka semakin memanas, sehingga Amiruddin terpaksa mencelah dan menghentikan perbalahan itu. Amiruddin kemudian bertanya sama ada kaki Humairah benar-benar sakit. Humairah menunjukkan buku lalinya, tetapi Amiruddin tidak melihat sebarang tanda bengkak. Humairah masih berusaha mengenakan Dahlia dengan sengaja merajuk dan meminta Amiruddin mendukungnya. Malas mahu berpanjangan, Amiruddin menurut sahaja. Dahlia yang melihatnya semakin marah dan cemburu kerana dia sendiri tidak mendapat perhatian seperti itu. Ketika dalam dukungan Amiruddin, Humairah terus-menerus menguji suaminya. Apabila Amiruddin mengajaknya ke klinik, Humairah menolak dengan alasan tidak mahu bertemu Dr. Afifah. Amiruddin menawarkan untuk ke klinik lain, tetapi Humairah tetap berkeras, mengatakan bahawa Amiruddin harus menjaganya sendiri. Di dalam bilik, Humairah semakin menduga Amiruddin, bertanya sama ada dia masih menyimpan perasaan terhadap Dahlia. Amiruddin menjawab bahawa mungkin itu bukan cinta tetapi sekadar suka. Dia hanya akan memberikan cintanya kepada istrinya yang sebenar. Jawapan itu membuatkan Humairah semakin keliru. Perbualan mereka berlanjutan kepada topik cinta. Amiruddin dengan tenang menyatakan bahawa cinta sejati tidak boleh digantikan. Namun Humairah tetap berusaha mencungkil jawapan. Bertanya sama ada cinta boleh berubah jika ada yang lebih baik. Amiruddin menegaskan bahawa jika seseorang benar-benar mencintai, dia harus menerima segala kekurangan pasangannya. Jawapan itu membuatkan Humairah tersentak. Ketika Humairah bertanya sama ada Amiruddin mahu mendapatkan cintanya, lelaki itu dengan tenang menjawab bahawa cinta hanya untuk mereka yang sudi menerimanya. Jawapan itu membuatkan Humairah terasa. Dia mula tertanya-tanya, adakah Amiruddin masih mahu mencintainya? Namun, Amiruddin seakan-akan sudah tawar hati, mengatakan bahawa mungkin cinta itu bukan untuknya, tetapi untuk seseorang di masa hadapan. Humairah semakin gelisah apabila Amiruddin menyatakan bahawa selepas mereka berpisah, dia mungkin akan berkahwin dengan orang lain jika ada jodoh. Saat itu Humairah benar-benar tidak keruan. Dia terus bertanya siapa wanita itu, adakah Dr. Afifah? Amiruddin tersenyum dan mengakui bahawa dia menyukai wanita itu. Jawapan itu membuatkan Humairah bertambah sakit hati. Amiruddin semakin bersahaja dalam menjawab soalan-soalan Humairah. Dia mengatakan bahawa jika ada jodoh, dia akan berkahwin dengan Dr. Afifah. Malah mengundang Humairah ke majlisnya nanti. Humairah semakin resah. Setiap kali nama Dr. Afifah disebut, hatinya terasa panas. Perasaan marah, sakit hati, dan cemburu semakin mengasak jiwanya. Namun, mengapa dia harus berasa begitu? Bukankah dia hanya mencintai Rafiq? Humairah sendiri keliru dengan perasaannya.